you. Please subscribe to Shock and hit the like button. Menyesal tak ku sampaikan cintamu. Ya ni. Sorry dah Cik, aku terpaksa curi kau dah. Terdesak weh. Benda dah aku terdesak ni. Mana dia letak ni? Push! Oi! Ada duit tau! Wah! Dia ambil duit tu. Banyak lah duit tu. Jom lah. Weh! Weh! Oi! Kalian di sana, semoga hidup baik-baik saja. Asal dompet aku bawah ni? Satu dia ambil. Mana duit aku ni? Aduh, hilang pula. Macam mana nak balik raya ni? Aduh. Nasib mimpi. Pukul 5 ni. Baik aku kemas. Malam ni nak balik ni. My God tu. Apa nak balik? Segak. Kenapa aku balik? Rindu macam aku. Aduh, member ni. Kena syok lah macam. Enjoy habis ni. Mulai tak ni. Rindu lah. Rindu aja. Baik dia nak balik. Semangat aku. Let's go! Nak balik, main macam lagi. Hui, seronoknya. Mana dompet aku? Asal kat sini lah. Aduh. Ingatkan lah mimpi je hilang. Rupanya betul-betul hilang lah pula. Tak ngam tu. Malam ni dah lah aku nak balik. Macam mana siap? Macam mana tu? Pagi-pagi pas petang-petang puasa ni, orang stres. Ni. Kenapa Hati? Tak salah. Kenapa ni? Muka macam stres je. Aduh, tak tahu lah. Duit aku nak curi lagi lah. Aku dah nak balik malam ni. Rindu mak aku ni. Masakan mak aku lagi. Sedap tu kalau makan. Macam mana ni? Sabar. Allah uji. Mesti ada hikmah dia. Aku ada idea untuk kau. Ada apa? Apa kata kau buat part time? Bulan puasa ni, duit dapat. Lagi satu, pahala dapat. Kalau macam tu, okey gak. Aku rasa aku macam tahu lah nak buat apa. Oi, jangan lari oi! Mana siap kerja dia? Laju dulu lari. Boleh kat tu lari. Nampak dia gimana? Tak. Aku rasa meeting tu beritahu Hati dulu dengan curi. Jom beritahu dia. Jom.
Kita hari tadi. Laju juga lari. Sekejap. Pernah tak kau dengar? Dengar tak? Tu macam suara hati, Fahad. Kita cakap siapa dah tu? Cakap seorang lah. Gila. Rasa dia main gila lah. Lain kali lah bagi tahu dia hilang. Aku rasa kita gerak sekarang tu. Nanti dah sembang dengan kawan dia tu lah. Aku malah layan. Jom tu, gerak tu. Tapi, kau tahu cerita sekarang? Tak apa orang kata hati dia macam gila lah. Gila? Macam mana gila tu? Tahu lah, kata dia selalu cakap seorang. Cakap seorang. Dinding. Alah. Umur Malaysia aku? Tak ada. Tak ada lah. Dah tu, kau perasan? Kau dah tolong aku lah. Tolong. Kau nak aku tolong apa? Ada lah. Banyak tanya pula. Jentik kan? Ikut eh? Okay, boleh. Okay. Macam puasa ni. Habis? Berat lah. Cerengan je. Kau tu tak kat. Aduh, kerja apa kau bagi kau ni, Tip? Gila ni. Gila tak gila? Yang penting, duit. Duit kau fikir. Dah. Sama kerja. Itu kamu? Ya. Apa dah dapat kan? Bahagian 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ni kau punya. Ini kau punya. Okay, ni aku punya. Baik tu Umar. Thank you dapat tolong aku. Siap. Nanti tolong aku lagi kerja. Ada kerja ni. Boleh dah. Okay. Alhamdulillah dapat juga duit. Wah. Dah rajin lah awak kerja sekarang. Ya, mestilah rajin. Malam ni aku nak balik lah. Oh, gula lah untuk kau. Ya, gerak lu. Tengok. Saya seorang awak. Seorang. Betul yang orang cakap. Betul. Itu hari gila kan. Aduh. Tip. Ni Ya. kerja apa pula, Tip? Kerja kita buat ke kita orang yang buat? Kita lah. Tapi nanti lah lu. Nanti kau tahu. Jom, sini. Weh, berat Kita nak buat job ni. Ni air nak buat apa ni, Tip? Buat apa lagi? Jual lah. RM2. Abang, air satu lah. Okey, main. Macam. Alhamdulillah. Habis? Okay lah tu. Naik agak lah. Kira-kira. Banyak ni. Sekejap Kira. Untuk lagi. 1. Nah, babe, kau punya. Yes, macam dah ready stock. Tak, ni aku punya. Malam ni memang aku balik tu. Tengoklah langit kau. Terima tau, tolong aku. Memang tak ada koma. Memang tak ngam aku tak boleh balik lah macam tu. Kawan, tolong kawan. Koma ni memang the best lah. Boleh lah. Terima balik kampung. Balik kampung. Tik. Uish, lol. Oh, dah bagi sekarang. Bagi lah boleh balik kampung. Dah bagi lupa aku Tak ada, takkan aku buka pun. Okey lah, aku nak pergi ni. So, ya ni? Kau tak ingat ke? Aku dah 6 tahun tinggal kau. 6 tahun, tahu tak? 6 tahun? Ya. Lol. Aku baru bayangkan aku je kan. Ni
Kira aku ke polis malam. Tak apa. Jom kita gerak kan. Jangan takut. Aku ada. Dia tu. Zul. 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 Dik, Ya. tolong bagi tahu mak aku. Aku sayang dia. Weh, jangan macam tu Zul. Jangan tinggal aku Weh. Zul, Zul. Jangan doa Zul. Zul, Zul. Macam mana aku boleh ingat kau ada lagi? Ring sangat aku ingat kau. Assalamualaikum, Ti. Assalam. Saya. Alhamdulillah. Dah lagi. Kami tengok sejak dia menjak ni. Kau asyik cakap seorang-seorang ke? Ya. Aku cakap dengan Zul tu time tu. Ya. Kau cakap seorang-seorang. Hari tu waktu berkebun pun, aku nampak kau cakap seorang-seorang. Serius? Aku boleh tahu kau cakap seorang-seorang time tu. Tapi aku yakin aku cakap dengan Zul time tu. Kau mesti rindu sangat sampai kau boleh cakap ni. Ya tu. Sebab banyak tu kisah kami sama. Baik manis. Kau dari kawan member ni. Ya tu. Memang dah kenal lah dengan dia. Dia tu dah tak ada. Dia redor je. Dia tenang kat sana. Kira Berdua ada orang jumpa kau. Budai. Boleh buka Budai. Kau duduk sebelah aku. Kau cerita apa masalah kau. Aku dah tak mesti. Cakap tu benda aku je. Apa? Ambil kau yang bilang itu aku yang curi tu. lah. Kau ke? Asal kau ambil. Aku curi sebab nak beli mercun tu. Tapi masa jalan beli mercun tu. Aku nampak orang miskin kau. Aku tengok dia cakap makan je. Aku bagi aja dia tu. Aku datang ni tentang halal ni. Tak apa lah. Dia pun dah lepas. Pun malah benda tu. Tapi lepas ni, dia buat InsyaAllah tu. Aku doakan aku jangan buat benda macam ni. InsyaAllah tu. Okay? Kami wakili Best Open ingin mengucapkan Selamat Hari Raya! Selamat Lahir dan Batin. Kalau ada salah silap ke dengan koma, beritahu maaf Kosong.